Adakah anda tahu kehamilan melalui IVF mempunyai risiko lebih tinggi untuk diabetes kehamilan walaupun BMI anda normal? Bila anda menjalani IVF, tahap hormon meningkat jauh lebih tinggi daripada tahap semula jadi badan anda. Estrogen, progesteron dan ubat rangsangan boleh ganggu sensitiviti insulin, menjadikan gula dalam darah lebih sukar dikawal. Walaupun wanita dengan ujian makmal normal dan berat badan sihat, mereka mungkin ada masalah tersembunyi seperti rintangan insulin, masalah tiroid atau keradangan. Kajian menunjukkan wanita yang hamil melalui IVF mempunyai risiko 20 hingga 40% lebih tinggi untuk mendapat diabetes kehamilan. Tapi ini tidak bermakna semua kehamilan IVF akan mengalaminya. Risikonya meningkat bukan pasti. Risiko lebih tinggi jika anda berumur lebih 35 tahun, ada PCOS atau rintangan insulin, sejarah keluarga diabetes atau pendedahan hormon yang tinggi semasa rangsangan. Kalau anda sedang merancang IVF atau sudah hamil, buat ujian gula awal. Pantau dengan teliti dan jaga kesihatan dengan pemakanan seimbang, senaman dan tidur cukup. Langkah kecil sekarang boleh melindungi anda dan bayi anda.